Jika baru memula, letakkan target sekurang-kurangnya 100 gram emas yang pertama untuk satu keluarga. Harga 100 gram pada hari ini adalah sekitar RM56,000. Bila sudah capai 100 gram pertama, target seterusnya ialah memiliki 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Mulakan menabung 1 gram 1 bulan dulu. Bina habit menabung terlebih dahulu. Menurut pakar kewangan Tuan Aziz Ali, setiap kita patut simpan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kekayaan kita dalam bentuk emas sebagai benteng terakhir untuk pertahankan kekayaan kita. Kita semua maklum, walau apapun keadaan ekonomi ataupun politik sesebuah negara, nilai emas terjamin dan tidak terjejas. Jadikan emas sebagai benteng terakhir kewangan keluarga. Jadi siapa yang tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada, dan simpanan emas kita itu tidak boleh dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain jika kita jatuh muflis atau nama kita disenarai hitamkan. Jadi bagi sesiapa yang nak ada benteng pertahanan dengan simpanan emas, dah bolehlah isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan ganti anda sebaiknya.